Halo guys, bertemu kembali dengan Om Bin. Okay guys, hari ni Om Bin nak tengok lagi satu lawak daripada Pak RT. Om Bin suka guys tengok juga lawak Pak RT. Sejak sebelum ni Om Bin dah mereact satu video. Kita tengok satu video Pak RT. Memang lawak guys. Macam kalau Om Bin ingat muka dia tu kan, memang terlalu lawak. Okay guys, hari ni Om Bin nak mereact satu video. Tajuk dia, Pak RT gak berani bolot di depan rumah Irama. Okay. Wow, amazing guys. Kejap guys, Om Bin tengok dulu cermin mata Om Bin. Okay. Daripada ini talk show juga punya channel. So Om Bin dulu Om Bin memang tak tahu Pak RT ni siapa, tapi sejak yang Om Bin dah nampak satu video tu, terus macam Om Bin suka pula guys tengok video-video dia. Okay. So tanpa kita berlengah, kita langsung react video dia. 1, 2, 3, play. Luar biasa guys. Ya Allah guys. Om Bin pula guys, kalau berketawa memang Om Bin berpeluh-peluh, memang berpeluh, mata berair kalau Om Bin ketawa terbahak-bahak. Luar biasa bang. Pak RT. Om Bin belum pernah nampak guys selama ini pelawak-pelawak yang macam ni. Macam terlalu best pula. Kalau Om Bin yang juri, memang Om Bin dah lama bagi dia award untuk ni, best comedian. Nantilah Om Bin tengok antara komedian-komedian di Indonesia selain daripada Sule. Sebab yang lain Om Bin belum tahu lagi guys siapa je. Yang Om Bin dah tengok ni yang kira Sule dengan Pak RT, memang lawak gila guys. Pak RT dengan Sule ni memang antara yang terbaik antara pelawak-pelawak di Indonesia. Okay guys, sampai di sini sahaja video Om Bin. Jangan lupa guys, coronavirus kat luar tu masih terlalu banyak. Semoga kita terhindar daripada macam-macam bahaya. So Om Bin macam biasa hari ni Om Bin duduk rumah dan Om Bin akan mereaction permintaan daripada kawan-kawan kita. Dia sebagai start sahaja. Okay guys, semoga kita jumpa lagi di video yang lain. Dah, thank you.